Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Harik, Amirul Syauqi dan Aisyah Ariana. Hari ini nak tunjukkan demonstration untuk water tank leg 4 PLC. So sekarang ni water tank dalam keadaan manual mode. So kita perlu tekan start button untuk air tu auto refill. Bagus. So push start button ni kita kena hold. Dah. Bila saya release, air tu akan berhenti. Okay, untuk kurangkan air, pastikan basin buka. Lepas tu kena tekan button ni untuk air dia akan berkurang. Dekat sini kita akan dapat bacaan. Dekat sini bacaan yang kita dapat dekat mana air yang kita nak. So sekarang untuk auto mode. Okey, untuk auto mode, untuk tower ni saya dah setkan sebanyak 7,000. Untuk yellow 5,000, untuk green 3,000. So apabila saya akan tekan button start ni, air akan auto refill dan tower lamp akan menyala mengikut siklus dia, dan pada lampu hijau bila dia dah sampai takat dia akan auto stop. Sini tengok. Sekarang pada takat kuning, dan apabila high level dia akan jadi berhenti. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.